Okey, depan saya ni adalah HP ScanJet Enterprise Flow N9120FN ini saya nak tunjuk kat korang macam mana korang nak scan dua paper yang berbeza. Cara dia macam ni. Korang pergi saja, misal kata kat pendrive lah kan. Tekan ke pendrive, lepas tu korang tekan option ni. Maksudnya dia ada dua jenis paper yang berbeza. Pertama A3 dengan A4. Okay, ni dia. Korang ambil kat ni. Korang ambil ke original size ni. Korang pilih sekali bawah. Bawah turun sekali. Ni mix. A4 dengan A3. Tekan saja save. Tekan save pun boleh. Kalau nak scan terus tekan. Dia akan masuk dua yang berbeza lah. Pertama dan yang kedua. Nanti korang tunggu dia lambat sedikit lah. Dia akan masuk kedua-duanya sekali. Ni adalah A3. Dengan A3 ni kalau misal kata korang nak tambah pun boleh. Korang tekan je tepi ni untuk tambah lagi. Okay, ciao. Jangan lupa subscribe.